Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الآية. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada slot kali ini saya diberi tajuk Tazkirah Ramadan pada kali ini ialah kegembiraan bagi orang-orang yang berpuasa. Sebelum itu saya mengucapkan selamat berpuasa kepada hadirin dan hadirat sekalian. Bagi orang-orang yang beriman, apabila datangnya bulan Ramadan, ada satu kegembiraan dalam diri mereka, iaitu mereka akan menyambutnya dengan membuat persediaan yang lebih awal. Seperti mana kita melihat atau kita menunggu tetamu istimewa datang ke rumah kita. Segala persediaan, persiapan yang lengkap di rumah kita akan lakukan. Begitu jugalah orang-orang yang beriman ini akan membuat persiapan yang lebih rapi untuk menyambut ketibaan bulan Ramadan yang mulia ini. Kita selalu berdoa sebelum datangnya bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahawa orang-orang yang beriman ini sangat-sangat menantikan kedatangan bulan Ramadan. Sehingga kita berdoa supaya daripada bulan Rajab lagi kita berdoa, dan bulan Sya'ban seterusnya kita akan menunggu datangnya bulan Ramadan. Orang-orang yang beriman, kegembiraan yang terdapat dalam diri mereka seperti mana al-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaim farhatani. Farhatan hina yuftiru wa farhatan hina yulqa rabbahu." Kata Nabi, orang-orang yang berpuasa itu mendapat dua kegembiraan. Yang pertamanya kegembiraan ketika berbuka puasa, dan yang keduanya kegembiraan kita bertemu atau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Yang dimaksudkan dengan kegembiraan ketika mana kita berbuka puasa, kita menahan diri daripada lapar, makan dan minum, serta perkara-perkara yang membatalkan puasa, daripada terbitnya fajar sehingga terbenamnya matahari. Satu tempoh yang lama Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa seperti makan, minum dan sebagainya lah, jima' dan sebagainya. Jadi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu diperbolehkan apabila kita mula berbuka, iaitu ketika mana terbenamnya matahari ataupun masuknya waktu maghrib. Kadang-kadang kita tengok bekalan berbuka puasa kita itu walaupun dengan sebiji tamar ataupun dengan air sejuk, kita kata air masak, sudah kita rasa kegembiraan yang sangat. Kenapa? Kerana selama kita berpuasa itu, dengan kita menahan lapar dan dahaga itu, dengan kita berbuka walaupun dengan sebiji tamar, akan merasakan satu keseronokan, kegembiraan dalam diri kita. Apatah lagi pada waktu itu, Nabi kita kata, sebelum kita berbuka, Allah Subhanahu wa taala memustajabkan doa, dan kita digalakkan berdoa pada ketika mana untuk sebelum kita berbuka puasa. Kita boleh menganjurkan macam majlis doa tahlil arwah sesama ahli keluarga kita. 15 minit ataupun sebelum berbuka puasa, kita himpun ramai-ramai sama adik-beradik, kita membaca tahlil, hadiahkan kepada arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Dan pada ketika itulah satu kegembiraan dalam ahli keluarga kita menghadiahkan pahala-pahala bacaan ini kepada arwah-arwah saudara mara kita, ibu bapa kita yang telah meninggal dunia. Itulah kegembiraan yang pertama, di mana kita kegembiraan di dunia. Kegembiraan yang kedua, farhatun hina yulqa rabbahu, kata Nabi, kegembiraan ketika mana kita berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di akhirat kelak.
ketika mana sebagaimana hadis-hadis yang kita pernah dengar, ada satu pintu bagi orang-orang yang berpuasa ini akhirat kelak, namanya pintu Rayyan. Pintu ini hanya untuk orang-orang yang berpuasa. Jadi kegembiraan yang digambarkan oleh Nabi itu berjumpa dengan Tuhannya itu adalah ketika mana kita, kata ulama, di padang mahsyar nanti kita akan mendapat buku amalan kita. Barulah kita dapat tengok pahala puasa kita pada itu sebanyak mana. Kenapa? Kerana dalam bulan puasa, amalan-amalan kita dilipat kali gandakan. Walaupun kita tak nampak dengan secara mata, tapi kita akan dapat lihat nanti ni bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan pahala-pahala kita itu, dan kita dapat tengok pada ketika mana kita berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dinamakan kegembiraan ketika mana kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena kata Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala, puasa itu adalah kerana aku, kata Allah. Lis-shaimu li wa ana ajzi bih, dan aku akan memberi ganjaran, memberi pahala kepada orang-orang yang berpuasa ini. Kenapa? Kalau kita tengok solat ini, orang boleh kata, orang boleh tengok kita sama ada kita sembahyang atau tidak. Kita bagi sedekah, orang boleh tengok kita sama ada kita bagi sedekah ataupun tidak. Tetapi dengan puasa, kita boleh tengok tak? Itu hanyalah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita duduk dalam rumah seorang-seorang, tiba-tiba kita kata, aku hari ni tak mau puasa, orang ni tak tahu, kita aja yang tahu. Hanya kita dengan Allah. Tu Allah Subhanahu Wa Taala kata, wa ana ajzi bih, dan aku akan memberi pahala kepada orang-orang yang berpuasa. Jadi ambillah kesempatan pada bulan Ramadan yang mulia ini, kita lipat kali gandakan amalan-amalan kita. Mungkin dulu kita tidak sempat untuk menghabiskan Al-Quran pada dalam bulan Ramadan. Pada Ramadan kali ini kita cubakanlah untuk kita habiskan, khatamkan Al-Quran. Kalau dulu kita ghalid ataupun kita kata sembahyang tarawih kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Tapi kita dalam bulan Ramadan kali ini, kita cuba untuk azam untuk habiskan tarawih kita. 8 ke 20 tak kira lah. Jadi kita buat. Dan juga amalan-amalan yang lain. Kita lipatkan diri. Kerana dalam bulan lain tidak, Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi pahala yang sebegini banyak. Dalam bulan lain kita buat sembahyang jemaah 27 kali ganda. Dalam bulan puasa dilipat kali gandakan lagi. Kita tak maukah benda offer yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita ini. Jadi mudah-mudahan insya-Allah saya berpesan kepada diri saya juga dan kepada hadirin hadirat sekalian, marilah sama-sama kita dalam bulan Ramadan yang mulia ini kita lipat kali gandakanlah amalan kita selain daripada solat-solat yang wajib. Kita buatlah solat sunat ataupun amalan-amalan sunat yang lain. Sekian dulu, sehingga berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.